teruskan perjalanan dia overland saya yang tak seberapa ni. So kita dah sampai Gerik. Sepatutnya saya pergi baling semalam tak jadi. Saya tolak baling, situ pergi ke utara Semenanjung ni. Target saya adalah Padang Besar. Target Padang Besar. Tapi kalau penat tak tahu, ada campsite mungkin saya tidur di kawasan Kangan lah. Cuma Perlis ni saya tak lalu lah. Dia maknanya adalah hotspot dalam Malaysia ni. Kawasan paling panas dalam Malaysia ni berada di area Ladang Terburu. Dan yang saya pilih ada campsite kat situ. Saya tak tahu macam mana. Mungkin orang datang lambat-lambat ke. Kalau saya rasa kat situ 40 Celsius nak pakai kemah tu duduk dalam air boleh lah kan. Lindap. Saya sengaja ikut jalan dalam ni terus boleh pergi Pekelang Hulu. Saya jarang guna pun jalan ni. Dalam sejarah hidup saya rasa tak sampai 5 kali saya guna ni. Itu pun untuk pergi Betong. Lama dulu lah. Dan kita akan nampak ada kat geng-geng motor besar dulu ni. Dia nak pergi Betong lah tu, keluar tempat keluar daripada Thailand lah. Jadi saya akan teruskan. Nanti kalau ada tempat-tempat menarik, saya berhentilah sekejap untuk tengok pemandangan. Mandu ni letih, tapi satu kepuasan pada saya nampak jalan utama jalan macam ni, jalan kampung ni kan. Walaupun kita dah jalan 5-6 kali pun, kalau kita bergerak dengan perlahan, kita akan nampak sesuatu yang baru. Janganlah bawa 120 jalan macam ni, memang tak nampak apa lah. Kita bukan berubah. Kita nama pun jalan-jalan rayap. Jadi kalau sampai Padang Besar ni, atau mana-mana di antara tu tempat, saya akan ambil gambar lagi. Macam kedai makan semalam, sampai hari ni saya teringat. Kalau kedai makan tu dekat sini, saya berhenti makan. Kedai Azmi nasi kukus tu sedap dan murah. Kalau minta makan nasi kan tadi, saya tapau je macam biasa. Saya pergi makan kering, kita tapau jajan, kita makan. Baik, terima kasih kerana menonton. Macam saya kata, saya akan cuba buat video ni pendek-pendek. Sebab kalau panjang ni sangatlah membosankan untuk duduk tengok. Mana ada orang ada masa nak tengok lama-lama ni sekarang. Sebab tu TikTok tu dia naik mengejut. Sebab orang sekarang ni dia nak tengok pendek-pendek je. Tapi bila pendek, maklumat tak cukup. Kita kena detail. Pendek ni banyak sangat yang tak betul daripada betul kan. Ni dia I love Kampung Jong. Cantik sekarang ni, kawasan ni cantik, orang bangun kan. Kita teruskan perjalanan. Sedang saya jalan tadi, tiba-tiba saya ternampak pokok ni. Siapa tahu ni pokok apa? Oh, cantiknya. Betul-betul di Balai Polis Kampung Lalang. Kenapa dia tak nak ambil pokok ni, tanam banyak-banyak? Kan kecantik ni. Bunga dia macam lavender. Bukan, besar pokok dia. Unzoom tu dia. Saya pokok bunga ni saya suka ke. Jadi saya nampak cantik, saya berhenti dah. Saya singgah sini kejap. RDT tu ada satu skru saya rasa longgar ataupun knocking. Bunyi dia sakit dengar lah, teng 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 teng. Jadi saya berhenti di salah satu kedai. Kedai ni antara kedai favourite saya lah kalau bahagian utara. Kalau di KL sana ada satu kedai di Sungai Buloh, yang saya berani lah untuk bagi buat kereta ni. Dia manja sikit. Itu tak usik, ni tak usik. Silap usik, siap kau. Saya suka tak suka berhenti jap. Nampak macam ada kedai makan tepi tu. Jadi saya makan terus lah. Dan yang terbaik sekali kedai ni, saya ada surau apa semua. Saya rasa tak jumpa lagi bengkel yang ada surau Terutama bengkel Om Cina. Kedai okey. Depan bengkel ni ada kedai power. Tu dia nama kedai tu. Ada minat makan pedas, silakan. Ada brand.
Alhamdulillah, senyap dah. RTT saya, kalau tidak dia duduk kat atas tu. Ni serabut ni kepala ni. Oi, cakap Kedah tu dekat Kedah. Saya update nak pergi Padang Besar tak sempat sebab sekarang dah pukul 4. Memang Padang Besar dah tutup pukul 5. Jadi saya akan masuk highway, drive ke Perlis. Saya nak pergi makan char kway teow yang viral kononnya. Dia tak tahulah sedap tak, tapi kedai yang saya makan tadi sedap, depan Fan Seng Heng tu sedap. Dan saya memang suka servis kat kedai tu. Walaupun jauh kan saya datang, dia buat memang saya rasa TikTok lah. Saya dah booking tadi, saya call owner BBC campsite. Saya tak tahu apa maksud BBC tu. Nanti sampai ni kita tengok apa maksud dia. Jadi dia cakap tak kisah, tak ada orang sampai nanti. Dia duduk kat situ, kontak je. Dia cakap terus je lah duduk untuk tidur. Saya nak tidur je, saya tak nak balik. Sebab besok pagi baru saya pergi ke Padang Besar awal-awal pagi tu. Jadi sekarang saya ikut highway. Biasanya saya tak berapa ikut highway, tapi nak ngejar masa ni saya ikut highway lah. Kedai Wan Char Kway Teow Penang, tapi di Perlis tu dia pun buka pukul 5, pukul 6. Jadi saya nak cepat sikit. Saya harap dia buka dengan dia tutup lah. Sebab kadang diorang ni malam Jumaat tak berniaga. Saya pun lupa nak tengok dalam Google Map. Baik, nanti saya review makanan lepas ni. Saya review kamera je kan. Review kereta tak berapa pandai lah, tak mahu pakai boleh lah. Ok, saya masuk highway sekarang. Nanti saya sambung untuk pasal kedai tu. Harap dia buka lah. Sebab sebenarnya dah lama sangat dah nak pergi. Rasanya 2 tahun dah nak pergi. Asyik salah timing yang tak jadi. Lokasi Wan Char Kway Teow Penang, tapi di Perlis. Lepas kita makan, saya nampak ada nasi lemak kat situ. Boleh tapau tu. Nasi lemak ke? Tak kisahlah, sekejap lagi saya tapau. Untuk malam ni Siput. Alhamdulillah sampai juga ke BBC. Sebab dah petang, macam biasalah kami dah masuk petang. Nanti kita dah lepak-lepak. Kami dah explore. Macam biasa saya akan review tu tandas yang cantik. Saya tak nak tunduk dalam tandas ni. Dia cakap nanti anda tengah makan dan dimasalah pula. Pastinya tanda dia cantik elok. Ni ada tapak campsite. Tapi saya yakin sampai sini pun boleh rasanya. Sampai depan-depan tu siapa yang nak, kalau ramai kan. Tu dia Bukit Cuping. Betul-betul di bawah kaki Bukit Cuping. So baru saya tahu apa itu BBC, bawah Bukit Cuping nama dia. Tu owner ada di situ, baju pink tu dengan anak dia. Dia pun agak terkejut sebab hari biasa. Biasalah kami ni overland cak ayam, merayap. Dia ada chalet juga sini, jadi anda boleh dia call jika ingin chalet. Dan ada kolam renang. Tu saya bagi tahu sikit. Ambil sedikit suasana malam di BBC camp ni. Macam ni, lampu terang. Sebenarnya ada banyak lampu sebelah sana. Kawasan tanda di bawah-bawah pokok getah tu banyak lampu. Jadi macam biasa saya semalam pun di Pahat Hill kami off lampu mana tengok bintang. Kat sini pun saya rasa tak perlulah pasang banyak lampu. Ada ia sekadar tu jalan. Tu ada malah ada tempat nak masak-masak pun ada. Tapak yang betul ada, saya nampak 3 ni yang nampak petak. Tapi sebenarnya di sebelah ada
depan rumah CEO ada juga kawasan untuk duduk-duduk dengan meja bulat apa semua, meja batu tu. Ni saya ambil sikit lah, tunjuk sekitar kawasan. Kami lepak sini. Maklumlah, kita berdua je malam ni. Dan dia kata ada kedai boleh jalan kaki kalau nak mengopi dalam 400 meter. Boleh lah seberang jalan kalau rajin. Suasana sekarang ni saya ingat panas, tapi punya angin ni nyaman. Ada angin malam yang nyaman. Besok saya akan ambil gambar dan jalan mungkin seluruh kawasan ni, tengok macam biasa untuk share dengan rakan-rakan yang melihat video saya ni. Salam subuh. Ni saya tunjuk jajan-jajan saya. Pagi ni saya nak buat air sikit lah. Dan biasa saya makan roti. Ni ayam brand ni. Simple je lah. Sekitar ni tak ada kedai atau gerai. Sementara tunggu cerah, saya nak ambil gambar lagi. Harap ada pemandangan yang menarik sangat. Matahari terbit di belakang mana katanya. Setelah itu makan dulu. Pagi sudah. Sekarang pukul 9 tepat sebenarnya. Saya dah siap-siap untuk bergerak sambungan perjalanan ni. Dan saya kat pagi ni saya akan tunjuk sikit sekitar kawasan BBC. Itu bawah Bukit Cuping. Maksud dia BBC ni. Saya tahu BBC ni British Broadcasting lah. Jadi saya tunjuk sikit. Sebab semalam saya biasalah kita sampai memang letih. Ni pun adalah kawasan yang boleh dikeramai orang. CEO kata dia buka sampai ke sini ya. Tapi anda duduk atas rumput. Tandas ada 3, tak ada masalah. Malah air dia sangat kuat. Dia pakai water pump lagi untuk pastikan kampus berpuas hati. Saya ambil tempat VIP juga sebab tak ada orang. Macam ni lah, anda jadi VIP setiap kali datang hari biasa, tak ada orang. Banyak kadang kita dengar cerita orang siap bergaduh lah, tapak dah ambil lah, orang lain angkat lah, CEO bagi lah. Kadang kita tak boleh salah dia orang tak, sebab waktu-waktu puncak ni kadang orang pun datang main letak, dia booking tapak lain, dia duduk tempat lain. Orang tu yang kadang masalah agak. Sini ni pokok aroma manis. Pokok aroma manis dah berbunga. Sangkaan saya meleset. Semalam saya kata mesti panas kalau pelis ni kan. Tapi tak berlaku seperti itu. Sebaliknya malam tadi sejuk. Suhu 23 macam tu. Angin ni angin sejuk. CEO kata selalunya pelis 12, 1 dan 2 adalah musim angin sejuk. Tapi betul lah sebab utara sejuk. Jadi angin daripada utara datang. Yang sejuk tu dan kering. Sini tak ada sungai. Jadi mereka sediakan kolam renang. Jadi untuk bawa family tak ada masalah. Dia sediakan kolam renang. Dan chalet tu pun ada. Sentiasa ada orang pada hari-hari biasa diperbaiki. Assalamualaikum bang. Saya buat video sikit ya. Saya dari Kuala Lumpur. Okay, sini pun boleh
Boleh juga untuk duduk, untuk makan. Kawasan luas ni. Saya rasa kalau berapa? Agak-agak 20 kemah, 25 selesa. Lebih tu mungkin rapat-rapat lah. Ada chalet. Katanya chalet ni dah berfungsi tapi taklah berfungsi. Tak lengkap. Maksudnya tak lengkap ni mungkin jalan dia tak siap lagi kot. Mungkin macam tu. Tapi saya tengok cantik je. Ada 3 unit ni, saya tak tanya harga berapa. Pemandangan, ya tu dia pemandangan. Sekala kita kena berubah angin lah. Orang kata si hutan, laut. Apa kata kali ni duduk di hadapan sawah padi. Terbaik waktu macam ni. Malam tadi bunyi bising sikit tapi telah diberitahu dekat abang jangan terkejut malam bunyi kenderaan, jentera. Rupanya mereka menuai di waktu malam. Mungkin sebab sejuk kot. Dan dia menuai di seberang jalan sana. Tapi dengar jugalah sebab jentera besar kan. Jadi kalau nasib anda tak berapa baik, mungkin masa tengah camping jentera tu bergerak di dekat ni, sabarlah. Nama pun tepi sawah. Baik, saya dah siap-siap. Oh, berapa harga? Saya tak bayar lagi. Sama juga saya ni selalu bayar lambat lah. Pada masa saya buat video ni, kalau besok naik harga tu lain cerita. Adalah RM60 untuk saya berdua dengan tu lah. Mungkin harga berbeza-beza mengikut kemah atau berapa ramai anda lah. Saya tak tahu lah. Kadang tak nak tanya sangat sebab harga banyak campsite bila dia dah top padang bermula murah. Lepas 2 minggu dia naik harga RM20 pula. Saya tahu lah, saya dah kena kan. Kita telefon dia lain pula harga dia. Baik, saya keluar dari campsite ni dan saya seronok sebenarnya dapat tahu ada campsite sini. Sebab kalau kita nak ke Siam, kita boleh singgah tidur dulu sini dan besok pagi ni kita boleh fresh untuk bergerak masuk ke Siam. Saya rasa ni paling banyak kali saya bersembang dengan CEO lah. Tapi saya tak rakam sebab kadang ada orang dia tak nak rakam dan saya pun sebenarnya segan sambil orang jadi elok sembang tu neutral. Bila kita rakam dia jadi tak neutral, jadi saya tak rakam lah. Tapi banyak info. Campsite ni bagus kalau anda ada anak yang sekolah rendah yang nak tahu pasal pertanian, abang tu saya cakap kat saya, dia boleh buat tour lagi untuk bagi tahu macam mana padi ni apa semua ni, masuklah getah apa semua. Sebab dia ada link dengan Jabatan Pertanian. Jadi saya memang recommend anda datang sini. Dia tak ada sungai, jangan risau, kolam ada, apa susah kan. Jadi kami nak bergerak ke Padang Besar, insyaAllah. Semua perjalanan kami selamat pergi dan selamat pulang. Hari ni, malam ni sama ada saya akan satu campsite lagi ataupun saya balik terus Kuala Lumpur lah. Perjalanan ni jauh ni daripada utara ni. Jadi kita teruskan perjalanan overland yang tak seberapa ni. Ini adalah tempat paling panas dalam Malaysia. Dan baru rupanya ada tandas, mungkin malam-malam ada orang berniaga. Dulu tak ada tempat ni baru.
Ini pun hangat ni, cuma angin yang sejuk. Kalau bulan 4, bulan 5, tu dia. Situ tempat dia. Dan semakin beberapa tahun dia semakin panas. Sampai 40.1 dah sekarang ni. Sekarang saya berada di Arena Zuru. Cuaca panas macam ni, dengan terik, dia buat satu kita ngantuk, dua kalau kita duk lawan juga boleh jadi sakit kepala. Jadi saya berhenti sekejap. So, meneruskan. Memang terik, mata jadi kuyup. Cuaca macam ni buat mata kita kuyup. Tadi berhenti pun makan nasi kandar, letih dah nak ambil gambar. So makan-makan ni saya jangan nak tunjuk lah. Ni bukan channel dan jalan cek makan atau rancangan masak-masak. Ni channel Overland. Cuma nak bagi tahu, mandu tu sedap, tapi bila kita dah penat, dia mandu senyap, itu dia diam tu. Jadi saya lepak dalam kereta jap. Berhenti isi minyak mungkin di Bukit Merah ada stesen. Minyak sana lah. Dia memang suspek lah. Naik motor besar ni. Dia dah lah panas enjin dia. Lagi cuaca panas ni. Memang perlukan kekuatan lahir dan batin yang tinggi. Ya, Alhamdulillah cuaca baik. Kalau hujan banjir lagi payah tak?